Dan begitulah perkara apa yang aku boleh mengatakan kepada korang semua. Kalau nak jadikan persoalan, kenapa pada semua duit itu di semua negara, kenapa ada wujudnya kenyataan gambar-gambar dan juga warna-warni pada duit? So perkara apa aku mengatakan sebenarnya perkara semua ni berkeadaan wujud kenyataan, corak dan juga cerita, sampailah kepada tahap sebagaimana kita untuk meneruskan hidup. Itu kewujudan kenyataan syurga. Begitulah kalau dipikir. Kalau sekiranya kewujudan kenyataan pada persekitaran, sama ada negara kita ataupun negara siapa pun, kalau tak ada wujud kewujudan kenyataan persekitaran, korang rasa korang boleh teruskan hidup tak? So perkara apa aku mengatakan yang aku nampak, perkara apa yang aku nampak pada korang, korang tak pandang semua perkara itu, tapi korang hanya sekadar memikir dan juga memandang hanya sekadar untuk boleh cari duit dan juga untuk teruskan hidup. Tapi tidaknya korang memandang persekitaran kalau sekiranya tidak berkeadaan wujud nyata, itu sudah tentu tidak semudah untuk boleh teruskan hidup. Itu sebagai contoh, kalau sekiranya korang berada di tanah lapang gurun,